What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, kita hari ni kita nak borak berkenaan dengan Loki ni. Pendedahan dia yang terbaru ni mungkin akan menghasilkan satu plot hole yang completely merosakkan Lord Everfruit. Dalam saga terakhir One Piece, kita sekarang berada dalam arc Elbaf, dan dekat sini Ichiro Oda bagi spotlight besar kepada putera terkutuk Elbaf, the Cursed Prince, Loki. Watak Loki sebenarnya dah lama di-tease sejak arc Whole Cake Island lagi. Jadi memang tak pelik kalau ramai peminat dah jangka dia akan jadi antara karakter paling penting bila Straw Hat sampai ke Elbaf. Setakat yang kita nampak sekarang, Loki bukan je ditulis dengan baik dari segi emosi, latar belakang, tapi juga digambarkan sebagai antara watak paling kuat dalam dunia One Piece. Sebahagian besar kekuatan Loki datang daripada Devil Fruit legenda yang dianggap sebagai khazanah negara Elbaf, Devil Fruit Dragon. Dalam cerita, Loki makan buah ni kira-kira 14 tahun yang lalu untuk menghalang King Harold daripada mengambilnya dan menyerahkannya kepada Imu. Lepas makan Devil Fruit tu, Loki terus dapat transformation menjadi naga gergasi dan kuasa dia meningkat sampai dia berjaya bunuh King Harold yang digelar raja terkuat dalam sejarah Elbaf. Dari situ, reputasi Loki terus naik sebagai monster sebenar dalam dunia gergasi. Tetapi beberapa tahun kemudian, Loki kalah dalam pertempuran dengan Shanks. Lepas kalah, dia dirantai di dunia bawah ataupun underworld ke Elbaf berhampiran pokok Adam ataupun the treasure tree Adam itulah. Dan paling penting, dia dikenakan gari batu laut Sea Prism Stone. Dalam lore One Piece, batu laut ni memang berfungsi macam laut sebenar. Ia mengeluarkan wavelength yang sama dengan laut yang akan melemahkan pengguna Devil Fruit dan terus menutup keupayaan mereka untuk guna kuasa. Loki sendiri pernah cakap yang batu laut tu buat dia tak boleh guna kuasa dia langsung. Jadi setakat ni semuanya masih ikut peraturan dunia One Piece. Kita dah lama tahu yang sentuhan batu laut walaupun sedikit dah cukup untuk buat pengguna Devil Fruit jadi lemah dan tak boleh aktifkan kuasa. Contoh paling klasik, bila Monkey D. Luffy, bila dia kena sangkar batu laut atau disentuh hujung jutir smoker tu kan, senjata smoker tu, terus badan dia lembik, kuasa getah dah tak boleh guna dan dia hilang tenaga. Malah dalam arc Wano, versi batu laut yang lemah pun cukup untuk sekat kuasa Luffy sepenuhnya sampai dia tak boleh guna haki pada tahap tertentu masa dalam penjara Udon. Jadi konsepnya jelas, Sea Stone hard counter kepada Devil Fruit. Masalah besar timbul bila Loki separuh dilepaskan. Dalam manga, dia masih ada satu gari batu laut pada buku lali, tapi dia dah bebas dari rantai lain. Dalam keadaan itu, Loki ambil senjata Ragnir dan keluarkan kuasa peti, siap tebang dahan gergasi di Elbaf. Ini menjadi isu besar sebab secara logik law, selagi ada sentuhan batu laut pada badan pengguna, kuasa buah iblis tak sepatutnya boleh digunakan langsung. Tapi Loki jelas menggunakan kuasa elemen peti walaupun masih bergari. Jadi dekat sini ramai peminat kata wujud plot hole yang besar. Kalau ikut konsistensi dunia One Piece, Loki tak sepatutnya boleh aktifkan apa-apa kuasa Devil Fruit selagi gari batu laut itu masih intact ataupun melekat. Lagi-lagi, ini bukan batu laut lemah macam Udon tapi versi penuh yang digunakan untuk menahan penjenayah berbahaya. Tambah pula penjenayah ni adalah Ancient Giant. Jadi bila Loki masih boleh keluarkan serangan petir, ia nampak macam melanggar peraturan yang dah lama di-establish oleh Oda ataupun dalam siri One Piece ini dalam cerita. Ada yang cuba bagi justifikasi, contohnya mungkin sentuhan batu laut pada buku lali tak cukup untuk blok kuasa yang keluar dari tangan, atau mungkin kuasa Loki terlalu kuat sampai boleh bypass kesan batu laut. Tapi masalahnya, sebelum ini Oda dah tunjuk berkali-kali yang walaupun sentuhan kecil pun dah cukup untuk melemahkan pengguna. Luffy kena sentuh hujung jutir smoker tu sahaja pun terus tak boleh guna kuasa. Jadi kalau ikut logik yang sama, Loki sepatutnya lagi teruk sebab dia pakai gari terus. Sebab tu ada yang kata situasi ini merosakkan sedikit konsistensi law Devil Fruit dan batu laut. Dalam dunia yang selama ini sangat ketat dengan peraturan power system, haki lawan Logia, batu laut blok Devil Fruit, air laut melemahkan pengguna, tiba-tiba ada pengecualian tanpa penjelasan yang jelas. Bila power system dah lama establish, peminat memang sensitif bila nampak benda yang agak bercanggah. Persoalan lain ialah sama ada benda ni boleh dibaiki dalam volume rilis nanti. Biasanya Oda boleh tweak dialog
tambah panel atau ubah detail kecil yang untuk membetulkan inkonsistensi yang berlaku dan wujud. Tapi dalam kes Loki, adegan dia masih pakai gari batu laut masa guna kuasa dan dah jelas dalam manga. Nak ubah benda tu akan ganggu flow cerita Elbaf sebab pembebasan penuh Loki memang berlaku kemudian dengan bantuan Hajruddin dan Straw Hat. Jadi sukar nak retcon tanpa ubah struktur naratif. Tapi macam mana pun, ada juga kemungkinan ini bukan plot hole sebenar, tapi mungkin adalah sebuah foreshadowing kepada sesuatu yang lebih besar. Mungkin Oda nak perkenalkan tahap baru interaksi antara Haki dan batu laut, atau Loki ada jenis devil fruit yang unik macam Nika yang melanggar hukum biasa, atau mungkin kuasa peti yang dia guna datang daripada si tupai itu kan, Ragnir, bukan semata-mata devil fruit. Setakat ini belum ada penjelasan penuh, jadi masih ada ruang untuk Oda bagi jawapan in story. Dalam One Piece, Oda memang suka simpan maklumat penting lama-lama sebelum reveal. Banyak benda yang nampak macam plot hole akhirnya jadi foreshadowing. Contohnya identiti sebenar devil fruit Gomu Gomu no Mi, sejarah Void Sentry dan sifat pada Haki. Jadi ada kemungkinan besar situasi Loki ini sebenarnya setup untuk lore baru tentang batu laut dan evolusi kuasa devil fruit. Jadi secara keseluruhan, pada permukaan memang nampak macam Loki telah melanggar peraturan paling asas dalam dunia One Piece, iaitu pengguna buah iblis tak boleh guna kuasa bila bersentuhan dengan batu laut. Itu sebab ramai anggap ini plot hole yang besar. Tapi dalam masa yang sama, kita masih berada di tengah-tengah arc Elbaf dan Oda belum lagi bagi penjelasan penuh. Jadi lebih selamat untuk anggap ini sebagai misteri yang belum selesai, bukan kesilapan yang kita katakan mutlak. Dalam dunia One Piece, benda yang nampak bercanggah hari ini kadang-kadang jadi plot twist besar esok. Jadi sama ada ini benar-benar plot hole atau sebenarnya petunjuk kepada sistem kuasa yang lebih dalam, kita kena tunggu perkembangan seterusnya dalam arc Elbaf. So guys, what do you think berkenaan dengan video ini? Please leave your thought di ruangan komen. Apa pendapat korang tentang situasi yang berlaku ini? Mungkin korang ada pendapat yang lebih bagus, ataupun mungkin korang dapat pendapat yang lain daripada apa yang aku sampaikan ini. So please leave your thought di ruangan komen, aku nak tahu juga. Dan I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimi Skoverto, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.